Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ni dengar ni ada nasi tomato yang sedap, padu, betul tak? Betul. Kena cuba. Resepi dari mana ni? Resepi sebelah utara. Lauk apa ya? Macam daging kita ada gulai, kita ada kurma, kita ada paru. Ayam rempah, kita pakai ayam holik lah. Ayam holik. Besar ayam ni. Kita ada nasi yang sepatutnya harga dia RM12. Ayam masak merah. Tapi kita bagi untuk sebulan ni RM10 je. RM10 ya? RM10 je. Nak lagi promosi. 5 orang makan dapat satu percuma. Kena buat satu kampung Kena bawa satu kampung. Dapat satu free. Dia yang ni, papadom. Tu dia punya jelatah dia. Punya dalca. Dalca dia ni dalca utara. Dalca cair-cair tau. Dia Cair tak ada pekat-pekat sangat macam dalca mamak. Kita bagi udang lah ni. Boleh. 4 ekor baru RM10 je. Ni kena try tau. Ini daging masak hitam ni. Dia memang ngam lah dengan nasi tomato. Buat lagi sur kan? Buat lagi Nasi tomato malam-malam. Payah nak dapat. Pairing dengan ayam merah, memang ngam. Untuk udang ni besar-besar. Dia rasa dia punya manis-manis udang. Lepas tu, dia punya sambal tu tak pedas sangat. Just nice. Kalau korang teringin nak makan nasi tomato malam-malam, ini tempat dia.